Assalamualaikum. Perbezaan untuk ketiga-tiga pilihan spek Proton Saga Premium, Executive dan juga Standard. Itu yang saya akan terangkan dalam video kali ini. Untuk first, kita akan terangkan dulu perbezaan Premium dan juga Executive. Selepas itu kita akan terangkan perbezaan Standard berbanding Executive dan juga Premium. Okay, sebelum saya ceritakan lebih lanjut berkenaan perbezaan spek eksekutif dan premium, saya nak maklumkan kepada anda, kita buka package zero deposit, zero bayaran muka untuk Proton Saga MC3. Bermodalkan 0 sen, anda dah boleh memiliki sebuah Proton Saga MC3. Ambil kereta hari ini, bayaran bulanan, bulan-bulan berikutnya baru mula bayar. Sekiranya anda berminat untuk apply, ini business card saya, boleh screenshot dan hubungi saya segera. Dari segi engine, untuk Proton Saga Premium dan Saga Executive, dia ada beza sikit. Untuk Premium menggunakan engine 1.5 CVT auto. Untuk Executive menggunakan 1.5 AT auto. Dia ada beza sikit dari segi transmission. Dari segi kekuatan engine, dia punya pickup torque dia boleh lihat, ini gambar raja saya sertakan, ada beza sedikit. Dari segi kita kata pickup performance, Premium lebih sedap lah, lebih pickup sikit berbanding Saga Executive punya engine. Kalau kita nak comparekan pula dari segi saiz, sebenarnya saiz kereta Saga spek Executive ataupun Premium ke, saiz sama sahaja. Dia punya keluasan kabin dalam, passenger dalam sama sahaja, keluasan bonet belakang, boot belakang pun sama sahaja. Anda pilih yang full spec Premium pun sama, Executive pun sama sahaja. Dan kalau anda boleh lihat dari segi design body pun sama sahaja, untuk Executive ke Premium ke menggunakan design baru, design yang sama. Kita nak fokuskan perbezaan pada accessories dan juga safety features. Okey, kita tengok dulu design sudut pandang sisi hadapan. Dari segi design bumper, grill, logo, lampu sama sahaja untuk Executive dan juga Premium. Dan untuk bahagian bawah, bumper bawah ada front parking sensor, Executive pun ada, Premium pun ada. Headlamp depan menggunakan lampu LED. Kalau version lama Saga MC2 menggunakan lampu halogen. Untuk yang version baru, even Executive pun sama, Premium pun sama, dapat lampu LED dan datang dengan lampu DRL juga. Untuk lampu DRL ni, day running light ni, untuk spek Standard tak ada lampu DRL. Executive dan Premium kedua-duanya ada lampu DRL. Untuk bahagian windscreen cermin hadapan ni, kalau kita tengok Premium dekat atas ini ada kamera untuk ADAS. Okey, ini bukan dashcam, ini kamera untuk advanced safety features. Berbanding Executive sini kosong saja, dia tak ada. ADAS hanya terdapat, advanced safety ni hanya terdapat pada spek Premium sahaja. Seterusnya kita tengok sudut pandang sisi tepi pula. First kita tengok pada tayar dan rim dulu. Okey, dari segi saiz tayar dan rim,